vektor, langkah pertama adalah kita keluarkan maklumat. Kita ada maklumat iaitu PK sama dengan 2 vektor X, PQ sama dengan 3 vektor Y. Kemudian kita ada nisbah ni, PK, nisbah kita tukar jadi bahagi, PK bahagi PS sama dengan 1/3. Jadi PK sama dengan 1/3 PS. Semasa PK bahagi PS kita tak boleh letak tanda vektor, tapi bila kita telah buat reaksi kat sini, baru kita boleh buat macam tu. Boleh letak tanda vektor sebab konsep dalam vektor tak boleh bahagi dengan vektor. Tapi macam ni tak ada masalah. Jadi kita tulis kat sini PK sama dengan 1/3 PS. Apa lagi? Kita ada yang ni pun sama. 2QL sama dengan LS. Jadi kat sini QL pindah sebelah jadi bahagi LS. Jadi LS ni bila kita pindah jadi bahagi tinggal 1. 2 ni pindah sebelah, 2 darab pindah sebelah jadi bahagi. Jadi kat sini konsep dia kita kena samakan huruf atas dengan bawah yang depan ni. Yang depan ni kita kena samakan dia. Jadi atas QL kekal 1, yang bawah jadikan QS. Bila kita jadikan QS, maka apa perlu kita buat? 1 campur 2 jadi 3. Jadi kita buat darab senang balik. So kita akan dapat QL sama dengan 1/3 QS. Jadi ini boleh vektor sini. Dan kita letak kat sebelah sini QL sama dengan 1/3 QS. Sekarang soalan A ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y SQ. Jadi A1 SQ. Jadi salah satu tajuk vektor ni mesti kena ada hukum segitiga. Hukum segitiga mesti ditunjukkan. Jadi bermula dengan S tambah berakhir Q. Pecahkan dia. Ini hukum segitiga dan apakah hukum yang letak kat sini? Kita tengok pada senarai yang kita buat SP PQ. Kenapa P? Sebab kesesuaiannya kita ada SP kita boleh cari dan PQ ada kat sini 3Y. Jadi kat sini ini SP, kita ada PS. Jadi PS ni dia akan jadi apa? PS adalah 3 pindah sebelah jadi darab kan? 1/3/3 pindah sebelah jadi darab 3 3P. Okay, jadi PK dah ada kat sini 2X. Jadi SP adalah negatif 3 PK. Kenapa? Sebab kenapa negatif? Sebab sini SP tapi sini PS. Jadi terbalik letak tanda negatif. Tambah PQ, ada tak PQ ada sama je. Jadi sini negatif 3 PK adalah 2X. Jadikan kat situ campur 3Y. So negatif 6X campur 3Y. Sini adalah SQ. Jadi dapat jawapan kat sini. Terus masukkan dekat sini SQ. Ini macam kita punya bank lah, 6X campur 3Y. Okey, markah macam mana? Markah tu saya kena adjust balik. Yang mana nampak hukum ni K1, jawapan ni N1. Okey, soalan seterusnya ada cari PL. Okey, sama juga dengan tadi, bermula P berakhir L. Apakah huruf yang sesuai kat sini? Sesuai kat sini adalah huruf Q. Okey, PQ tak? PQ ada 3Y campur. Ada tak QL? QL tak ada, tapi kita ada QL yang ni. QL adalah 1/3 QS. QS ada tak? QS ada SQ terbalik. Jadi QL adalah 1/3 QS dengan SQ terbalik, maka kita tukar tanda. Tak payah negatif, kita tukar tanda jadi negatif 6X jadi positif 6X. Positif 3Y jadi tolak 3Y. Jadi buka bracket dan masuk ke sini. 3Y tambah 6 bagi 3 2X. Negatif 3 bagi 3 tolak Y. So X dengan X 5. Oh sorry bukan 5. Y dengan Y 3Y tolak Y 2Y tambah 2X. Jadi ini adalah PL. Dapat jawapan masuk dekat bank. Jadi markah kat sini adalah N1. Saya tak ingat adakah saya ada ubah markah jadi 4 markah ataupun dekat 3 markah. Maksudnya kat sini kita nampak mana-mana betul segitiga. Contohnya ni K1 atau kat sini pun boleh atau yang ni. Ataupun saya bagi 4 markah, saya tak ingat. Okey, seterusnya diberi bahawa SR 2AY tolak 2X dan PR adalah 1/B PL dengan keadaan A dan B berada kemana. Cari SR dalam sebutan BX dengan R. Dekat sini yang ini adalah SR soalan bagi. Jadi kita tak boleh guna untuk soalan pertama SR yang diberi, kita kena buat SR kita sendiri menggunakan maklumat yang kedua ni. Jadi apa perlu saya buat? Saya tarik balik PR sama dengan 1/B PL. Kemudian PL ni ada tak daripada sebelum-sebelum ni punya maklumat? Dia ada yang ni. So kita gantikan 1/B PL adalah 2Y campur 2X. Dekat sini akan dapat K1 ke K1. Dapat K1. Dan seterusnya saya sambung kat sini. So kita nak cari apakah SR kita. SR adalah bermula S berakhir R. Apakah huruf yang sesuai kat sini? Huruf yang sesuai adalah SP PR. SP ada kalau kita lihat kat sini ni SP ni. Masa mula-mula kita buat ni SP. Jadi SP adalah negatif 6X. Jadi SP adalah negatif 6X campur PR. PR gunakan yang kita dapat tadi 1/B 2Y campur 2X. Sekarang baru kita kembangkan dia negatif 6X campur 2/B Y campur 2/B X. Dan kemudian kita vektor ni dia salah satu sifatnya adalah kita faktor mengikut vektor. Jadi kita faktor ikut vektor X. Vektor X adalah negatif 6 campur 2/B. Dia tak boleh tambah, jadi kita faktorkan dia ikut kumpulan vektor yang sama. Kemudian Y hanya seorang-seorang 2/B Y. Jadi ini SR. So dah settle. Okey, dekat sini markahnya seterusnya adalah sini N1. N1. So seterusnya soalan tanya apakah nilai A dan B. Maka kita akan cari nilai A dan B. Maka kita gunakan SR daripada soalan. Jadi ini SR untuk soalan. Ini SR kita punya. Jadi apa perlu kita buat? Kita gabungkan mereka. Negatif 6 campur 2/B vektor X tambah 2/B vektor Y sama dengan soalan punya SR 2AY tolak 2X. Kalau tadi kita kata vektor mesti faktor ataupun kumpul ikut vektor. Itu yang pertama. Yang kedua, vektor kita banding ikut vektor kiri kanannya. Contohnya ini adalah vektor X banding dengan vektor X dan
vektor Y banding dengan vektor Y. Jadi, negatif 6 tambah 2 per B sama dengan negatif 2. 2 per B, negatif 6 pindah sebelah. Negatif 2 tambah 6, 4, 2 per B. So, B adalah 2 per 4 ataupun 1 per 2. Tengok pelan yang hijau, iaitu vektor Y. 2 per B sama dengan 2A. B kita dah dapat 1 per 2. 2 bagi 1 per 2 sama dengan 2A. So, kita akan dapat kat sini nilai A 2. Jadi markah kat sini 3, iaitu kita buat persamaan serentak K1, N1, N1. Okey, seterusnya yang terakhir, diberi luas segitiga PQS. Okey, kita tengok bentuk luas segitiga PQS. Ini PQS Saya highlight kat sini. QS adalah 120 unit luas. Jarak serenjang daripada Q ke PS. Q ke PS. Jadi contohnya garis saja macam ni. Jarak serenjang. Ya, bukan lalu pada K. Saya nak tunjuk hanya dia punya tinggi. Ini adalah H. Tinggi itu adalah 5 unit. 5. Dan cari modulus X. Jadi kat sini, apakah PS? Kita ada tadi dekat sini soalan PS adalah 3 PK ataupun PS adalah PK adalah 2, jadi 6X. Jadi kita tulis sini PS adalah 6X. Jadi sebenarnya kita gunakan rumus setengah darab tapak darab tinggi. Ini dia punya tapak, ini dia punya tinggi. Jadi luas sama dengan 120. Jadi setengah tapaknya adalah 6 modulus X ataupun magnitude X darabkan dengan tinggi iaitu 5 sama dengan 120. Jadi nanti 6 bagi 2 3. Jadi 120 darab 5 bagi 5. 6 bagi 2 3. 3 darab pindah sebelah jadi bagi 3. Dapatlah magnitude X. Magnitude X adalah 8 unit. So markahnya 2 saja, K1, N1. Okey, dalam satu sekolah 6 daripada 10 orang murid memakai cermin mata. Jadi dekat sini ada maklumat pakai adalah 6 daripada 10. Jadi 0.6. Ini adalah T, memakai spek. Jadi secara tak langsung Q adalah 0.4. Jika 5 murid dapat dihitung secara lawak, hitungkan kebarangkalian bahawa terdapat 3 orang murid memakai spek mata. Jadi kita buat jadual P tadi 0.6, Q adalah 0.4. P adalah pakai spek. Ada kurang 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terbalik 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cari kebarangkalian tempat 3 orang murid memakai spek mata. Jadi maksudnya kat sini untuk soalan A1, P, X sama dengan 3 orang. Kebarangkalian 3 orang memakai spek mata. Jadi kita tengok pada jadual yang kita buat, lorong mana lorong pakai, tengok mana 3 kat situ. Jadi kita dah dapat menggunakan rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa N itulah R. Jadi kat sini ini N ya, 5 ni adalah N. Jadi 5 pakai ada 3 bracket 0.6 yang ini kuasa 3, 0.4 kuasa 2. Itu fungsi jadual. Jadi ini kita ambil saja kalkulator, kita dapat 0.3456. Markahnya 2, K1, N1. Cari kebarangkalian lebih 3 orang memakai spek. Lebih 3 orang maksudnya P, X lebih 3. Kalau lebih 3, kita tengok balik pada jadual. Lorong mana kita akan tengok? Kita akan tengok pada lorong pakai 3. 3 masuk tak? Dia kata lebih, maka 3 tak masuk, jadi 4 dengan 5. Jadi bermaksud kita kena elaborate ini P, X sama dengan 4 campur P, X sama dengan 5. Jadi P, X sama dengan 4, 5C4 bracket campur X sama dengan 5, 5C5 bracket. Kita boleh buat dia punya acuan macam tu dan kita transfer saja 0.6 0.4 kuasa 1. Untuk 5C5 0.6 kuasa 5, 0.4 kuasa 0. Dan jawapan ambil kalkulator sahaja 0.3370. Markahnya 3. Nampak salah satu P sama dengan 4 ataupun P sama dengan 5, kita dapat K1. Tambahkan dua-dua ini dapat K1. Jawapan akhir N1. Senang sebenarnya tajuk taburan kebarangkalian taburan binomial mesti kena kuasai untuk pelajar yang lemah. Soalan B, tekanan darah kumpulan kerja bertabur secara normal. Okey, dekat sini dah ada hint taburan normal dengan min. Okey, keluarkan maklumat. Pertama, min adalah 130 dan sisi Y sama dengan 16. Bacaan lebih 150 adalah darah tinggi. Okey, cari kebarangkalian, cari P mempunyai tekanan darah antara 110 hingga 152. Untuk yang ini, saya galakkan kamu buat 2 jenis graf. Iaitu yang pertama, graf X. Macam ni. Tengah-tengah ni dia bukan paksi X. Sorry, tengah-tengah ni bukan paksi Y. Ini hanya garis tengah-tengah saja. Okey. Tengah-tengah adalah min. Min semasa biasa adalah 130. Sisi Y tidak ada dekat grafnya. Lepas dia kata cari kebarangkalian antara 110 hingga 152. Jadi, dekat sini adalah 110. Sebelum 130 ikut gaya nombor. 152 mesti selepas 130. Jadi sini 1, 5, 2. Dia kata di antara, so kita lorek tengah-tengah. Kemahiran ni kena faham sebab tahun lepas ada suruh lorek. Dekat mana paksi X? Asalnya paksi X dekat tepi sini. Sorry, ini paksi Y. Ataupun di X. Kosong kat sini lah asalnya. Nanti graf ni dia akan seolah dia akan copy. Dia copy balik graf ni. Mana copy? Macam tu, copy. Cuma bentuk dia sama. Cuma dekat sini dia berubah. X menjadi Z.
sini jadi Z. Dan paksi Y bukan dekat sini kosongnya, paksi Y akan berganjak ke sini, dia berganjak ke tengah ni. Dekat sini, so paksi ni adalah P Z, kebarangkalian Z. Jadi sini akan jadi kosong semasa jadi normal PY. Okey, sekarang kita kena jawab soalan yang pertama. Soalan pertama, cari kebarangkalian. Jadi soalan B1, kebarangkalian 110 X 152. Okey, sekarang gunakan rumus 0 X tolak min per sisi sampai Y. B sekarang tukar jadi Z. Jadi 110 tolak min 130 bagi sisi sampai Y 16. 152 tolak min per sisi sampai Y 16. Dekat sini dapat K1. Dan bila kita tolak kat situ, jadi kita kena standby dengan okey, kita ambil kalkulator, kita tekan kat sini. Dan kita pergi pada jadual apa ni dekat graf normal PY tadi. Sinilah daripada 110 bertukar menjadi sendiri 1.25. Dekat sini 1.375. Dan untuk SPM kadang-kadang dekat sini akan dapat P1 ya, kadang-kadang P1 ataupun K1. Jadi kadang-kadang dia ada atau K1 kat sini. Ni. Dua benda ni. Ada tak menggunakan rule Z? Utamanya menggunakan rule Z lah. Tadi ada tak jadual apa graf yang berlabel lengkap. Okey. Jadi kita buat je semua. Okey, sekarang kita nak baca jadual. Okey, kita tengok jadual. Yang pertama negatif 1.25. Yang ini kita abaikan negatif, kita ambil saja 1.25. 1.2 lorong 5. Jadi jawapannya terus kita akan dapat 0.1056. Dan untuk yang 1.375, 1.3 lorong 7 ya. 0.853 dan lorong 5. Lorong 5 adalah tolak 8. Jadi kita kena buat sedikit pengiraan untuk yang pintu, iaitu 0.0853 tolak dengan 8. Tolak 8 tu sebenarnya 0.000. Jadi ambil kalkulator situ. So kita akan dapat 0.0845. Okey, jadi kembali kat sini. So kalau lorek tengah, ya tengah ada kiri ada kanan. So kita mesti kena buat satu tolak P yang sebelah sini. Ni sebelah sini dan tolak sebelah sini. Jadi yang sebelah pink adalah P kan dia ke kiri kan. Jadi P Z ke kiri negatif 1.25 tolak dengan P ini kan ke kanan Z ke kanan 1.375 dan ambillah jawapan daripada jadual tabel normal tadi 0.1056 tolak dengan 0.0845 dan jawapan akhir 0.8099. Dan markahnya kat sini adalah 2 sahaja, sini N1. Nampak 2 markah sahaja, tetapi cara nak bagi markah tu biasanya penggunaan rule Z tu ataupun kita tengok di mana-mana tempat lain yang ada lah. Okey, soalan seterusnya adalah 123 orang bekerja mempunyai tekanan darah tinggi. Jadi dia ada cakap kalau lebih 150 adalah tekanan darah tinggi. Jadi ada 123 orang pekerja mempunyai tekanan darah tinggi, cari jumlah pekerja kumpul itu. Maksudnya cari semua cari semualah. Kenapa saya kata semua? Sebab yang ini rumus yang kena hafal. Bilangan sama dengan semua darab kebarangkalian. Jadi kita nak cari semua ni berapa. Jadi bilangan ni kita ada 123. Jadi kamu kena cari juga kebarangkalian dahulu. Jadi untuk soalan nombor 2, maka kita kena cari kebarangkalian. Kalau lebih 150 darah tinggi, jadi P X lebih 150. Jadi kalau kita punya graf kita, okey ni grafnya. Tadi kita kata min tadi sini adalah 130. Jadi 150 di sini. Dia kata lebih mesti lebih kat sini. Jadi kalau kita jadikan dia PY, sini jadi Z, ini asalnya X ya. Ini kosong. So kosong kat sini. Nak tahu dia sini berapa. Okey. So P X menjadi Z. Jadi guna rumus 150 tolak min bagi sisi PY. Sama dengan P Z lebih besar daripada 1.25. Okey. Seterusnya tengok jadual. Tadi kita dah tengok jadual ni. Sebenarnya sama je walaupun ada negatif 0.1056. So jawapannya 0.1056. Jadi sini adalah 1.25, jangan lupa label kat sini. Okey, so sekarang tak habis lagi. So bilangan semua darab kebarangkalian. Kita ada bilangan kita adalah 123. Jadi semua darab kebarangkalian 0.1056. Jadi semua ada 123 bagi 0.1056. Okey, jawapan kat sini adalah 1164.77. Kita tak boleh tulis perpuluhan sebab bilangan pekerja, jadi kita kena tulis 1164 boleh, 1165 pun boleh. Okey. So, K1. Kalau saya ambil 1164 lah. Markahnya 3. K1. K1 N1.